Perjalanan kali ini dimulakan dari Tasik Wanaka untuk melihat pokok ikonik yang menjadi tarikan pelancong. Pokok yang sebatang ni pun boleh jadi tourist attraction kan. Kemudian, perjalanan diteruskan ke bandar kecil yang bernama Commonwealth. Bandar ini terkenal dengan produk pertaniannya, khususnya buah apple. Since sekarang masih lagi dalam musim winter, kita orang hanya dapat tengok rupa pokok apple tu je. Buahnya tak ada, even daun pun tak ada. Tak apalah, maybe next time kita datang, ada rezeki, kita boleh petik apple. Destinasi terakhir pada hari ini adalah bandar Queenstown. Bandar ini adalah bandar yang terbesar di South Island dan terkenal dengan aktiviti-aktiviti outdoornya yang seronok dan mencabar. Pemandangan di sekitar Tasik dan bandar Queenstown ini sungguh cantik dan berdamaikan. Basically segala aktiviti yang ada dekat dekat New Zealand, dekat South Island ni semua ada kat sini. Ikuti video ini sampai habis kerana banyak info-info dan pengalaman yang ingin dikongsikan bersama. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ini hari ketiga kami bercamper van di New Zealand, South Island. So pagi ni kita berada di Wanaka, Lake Wanaka, menginap di salah satu di holiday park. So pagi ni nak bersiap-siap untuk masak, sarapan dan kena check out by 10 AM. Sini check out diorang pukul 10 pagi. Itulah sebab diorang pukul 7, pukul 6, actually pukul 6 sekarang ni. Pukul 7 lah. Pukul 6.30, pukul 6 suku itu dah cerah dah. So diorang cerah dari awal. So that's why dia punya check out tu pun awal lah. So bagi aku cuaca di Wanaka ni tak sesejuk di Lake Tekapo. Maybe sebab Lake Tekapo tu pagi-pagi tu dah hujan kan. So yang hujan tu biasanya akan menyejukkan lagi keadaan. Sekarang ni alhamdulillah cuaca baik. Harap-harap dia terus baik macam ni lah. So hari ni kita start our breakfast dengan makan simple-simple je, makan roti je. So lepas ni kita punya perjalanan nak diteruskan ke Cromwell dan ke Queenstown. So makan yang simple-simple je lah. Along the way kita tengoklah kalau kata ada mana-mana restoran ke yang serving halal food, kita boleh berhenti lah. Ataupun aku punya RTE tu banyak lagi. So kita layan je yang tu. Kita akan mulakan first stop kita ke Lake Wanaka. Kat sini ada satu pokok yang menjadi ikonik kepada pengunjung-pengunjung di sini. Inilah dia, Lake Wanaka. Dekat New Zealand ni banyak lake. Biasanya air ni dihasilkan oleh glasier yang cair kan. Dia macam orang panggil apa sini, fjord. Yang menariknya kat sini, pokok tu sebesar-besar park ni, hanya orang datang semua nak tengok pokok yang sebatang ni je. Pokok yang sebatang ni pun boleh jadi tourist attraction kan. Padahal yelah, kalau kita tengok New Zealand ni kaya dengan alam semula jadi, macam-macam benda kat sini. Tapi orang datang sini nak tengok pokok juga. Pokok sebatang tu ada kat depan nanti. So kalau tengok kat sini air Tasik tu, dia kalau macam kalau sungai, air laut, air pasang tapi ni bukan air pasang kot. So kalau kata air dia sampai ke sini lah. So bila sampai sini, pokok tu akan tenggelam lah. Ini sebab di penghujung winter kan. So kita boleh basically berdiri sampai ke pokok tu. Nampak ni, semua datang nak ambil gambar ni. Semua datang nak tengok pokok je. Okay, dah settle. Itulah dia, pokok dia tu. Ini je lah yang orang semua sibuk duk gila nak ni. Ambil gambar, ambil video tu pokok tu. Memang itulah
mungkin kuasa Tuhan, pokok ni tetap hidup setiap musim. Musim bunga, musim luruh, musim panas, musim sejuk, pokok ni tetap hidup. Cumanya mungkin masa ni dia tak ada daun lah. Masa summer ataupun spring, dia akan tumbuh daun lah. So kita bergerak ke destinasi seterusnya di Cromwell. Okay, kita perjalanan daripada Wanaka ke Cromwell dalam tak sampai pun sejam, dalam 50 minit tu. Tadi cuaca agak mendung, hujan. Sekarang ni kita nak sampai ke Cromwell. Nampak sini cerah pula, cuaca membiru. Itulah kata kat Anzac ni, kadang-kadang at the same time mula hujan, tiba-tiba ada salji, tiba-tiba jalan setiap hari kan, cerah secerah-cerahnya, siap panas lagi, macam dekat Maungpuk area hari tu. InsyaAllah kalau boleh, kita lah nak cuaca yang sedap-sedap macam ni lah. Apalah nak best nak berjalan, nak bergambar. So area nak pergi ke Cromwell ni, kalau kau tengok tepi ni banyak vineyard tau. Yang ini basically anggur untuk dibuat wine. Kiri kanan ada banyak vineyard. So belakang tu Southern Alps, nampak tu ada snow cap. So inilah pekan Cromwell. Inilah dia punya apple agaknya. Inilah dia punya apa, cakap apa, produk yang dikeluarkan dekat sini lah. Apple kecil je, bukan dia ni je lah, dari sini je. Kita singgah dekat Cromwell. Kalau korang tengok, ini semua pokok anggur ni untuk vineyard. So basically sekarang ni bukanlah musim buah, jadi korang nampak pokok yang dah kering ni lah. Bukan matilah, dia kering, dia tak ada tumbuh apa-apa kan. So apa yang kita nak buat kali ni, kita pergi kedai buah dia tetap ada lah. Kita boleh makan aiskrim kat sini. Ini kot pokok, tak tahu pokok apa ni, maybe pokok anggur lah. Tanya mana pokok kat sini. So inilah buah-buah yang ditanam dekat sini katnya. Semuanya freshly pick lah kot. Ni walnuts. So ni honey. Kau boleh test honey ada kat sini. Yang ni kira antara yang top lah, Manuka honey kan. So dia bagi kau stay kat sini. Kau test lah berapa banyak kau nak. So ni dia punya ni kedai aiskrim. Ni pun produk-produk honey. Actually baked cookies, ni chocolate, nougat, dry food. Belakang tempat proses kot. Tapi sekarang ni semua dah ada. Ini oranges dengan apple yang baru dipetik. Rumah ni memang fresh gila ni. This one ni apple 5 kilo $5. $5 kali 2.5 dalam RM12. Kau RM12 5 kilo. Makan sampai muntah. 2 kilo $7. Ni pun dia orang memang suka makan apple lah kat sini kan. 2 kilo kira $10 lah, RM25. Bapak murah ha. Okay, kita nak try satu honey kat sini. Tapi sebab dah sejuk kan, dia punya honey dia beku lah. Lain lah honey tu. Apa ke dia ada side? Tapi bukannya honey ni kalau kita letak dalam peti ais pun dia tak beku ke? Ini beku pula kan. So dia teori nak check
honey tu original ke tak, letak dalam ais tak beku, tak boleh pakai lah kat sini kan. Sebab ni yang beku honey dia. Korang tengok ni, bee venom, bisa lebah tu pun diorang boleh buat produk. Ini antara dried fruit yang diorang dah buat kat sini. So ada macam-macam. Ni semua tester ni. Kita makan aiskrim. Would you like it on ice cream or frozen yogurt? Hard choice. Frozen yogurt ke? Ha? Tak aiskrim. 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 Ice cream, yeah. Yeah. Oops. Definitely frozen. Thank you. So kita beli aiskrim kat sini. Yang best kan makan aiskrim kat sini. Aiskrim ni aku rasa dah 5 minit aku beli. Tak cair kot. Sejuk kot. Memang another level lah. Another level aiskrim dia. Dia punya creamy, dia punya rasa buah-buah dia tu. Alamak, memang sedap. Okay, aku bawa korang tunjuk pokok je lah. Inilah pokok apple. Tapi itulah, ni time penghujung winter kan, memang tak ada apa-apa lah. Ni semua pokok apple ni. So kalau korang nak datang musim petik apple, petik cherry, dia sebenarnya dalam November, December. Time sama lah. Time tu yang paling mahal pun. Nak pergi NZ. Inilah semua ni. Alamak. Tak. Boleh tengok pokok je lah. Boleh tengok pokok je. Tak apalah. Maybe next time kita datang, ada rezeki, kita boleh petik apple. So ini pula deretan pokok cherry. Alamak. Kalau datang time cherry picking ni memang best lah. Kau apalah, kita ambil gambar pokok je lah dulu. Next time nanti kita datang, kita petik cherry pula. Okay lah, kita akan dapat pergi kan. Okay, alhamdulillah cuaca bertambah baik. Sini, area sini memang panas cantik. Langit pun membiru. So kita berhenti jap dekat satu spot, nama dia Roaring Mac. Sini ada macam air terjun lah dekat tu. Tapi itu macam energy company punya jana kuasa kot. So rasanya dia punya ni lah kot, dia punya macam hydroelectric lah, aku rasa lah. So macam setakat ni best tak dekat NZ? Dari segi nature, dari segi apa orang cakap, dia punya environment memang best lah. Memang lain lah kalau nak compare dengan negara kita kan. Cuaca pun sedap, sejuk. Yang ni aku boleh pakai t-shirt ni, maksudnya okey lah. Dia sejuk tapi boleh tahan lah, bearable lah. So ini on the way ke Queenstown. Jadi kita ada dalam lebih kurang 18 km lagi untuk ke Queenstown. So cuaca dah hujan balik lah. Tadi dah cantik lah, cerang. Ini dah hujan balik. Macam tu lah dia punya cuaca kat sini. Kalau ikutkan Queenstown ni dia lagi sejuk lah. Nanti kita tunggu sampai sana. Kalau korang datang ke Queenstown, kalau korang bawa camper van, motorhome yang besar gedabak tu, so kau kena parking dekat area Boundary Street. So akan masuk ke sini. So dari pukul 8 sampai pukul 6, Monday to Sunday. Fee supply between that. Okay, so
Sini kau kena bayar dia punya ni. Just pilih je berapa lama. Nanti aku tunjuk. So sini motorhome ataupun caravan punya car park yang besar-besar lah. So kau boleh parking sini. Okay, cara kita nak bayar parking dekat area Queenstown. Sekali kita letak kad dia, and then mau pilih berapa lama kita nak ni. Sampai 5.5. Okay. Then total charge akan bagi tahu. Okay, tap kad, remove kad, dan take the ticket. So kita boleh parking di sini sampai pukul 5.30. Sekarang pukul 2.30. So parking kau letaklah kat tingkap ni bagi nampak sikit. Sampai 5.30. So basically itulah satu kelemahan kalau kau bawa camper van ataupun motorhome yang besar gedabak ni, parking. Ada setengah-setengah tempat kau boleh parking lah. Tapi kalau macam area town dekat Queenstown ni, kau tak boleh parking sebarangan dalam tu. Kena saman nanti kan. So kenalah parking di tempat yang disediakan. Tadi aku bayar parking untuk 3 jam lebih kurang dalam $10, lebih kurang RM25 lah untuk 3 jam. Kau jalan ke sini lah. Dari sini kau all the way kau boleh jalan pergi ke area bandar Queenstown. Alternatively kalau kau tahu kau boleh naik bas lah. Macam kita orang ni first time pergi sini, kita jalan kaki je lah. Senang. Kau nampak tu, itu ada cable car. Naik ke atas. Naik sampai atas. Nanti besok lah aku survey tempat tu. Okay, sekarang kita nak pergi makan lah. Cari makan. So tadi aku dah tengok TikTok, tengok Google, ada satu tempat kedai makan yang kita nak pergi, must try lah. Eric Fish and Chip yang ikut review digunakan batter yang halal lah kan. Fish and Chip ni ikan tu memang halal, tapi cara yang dia buat tu, itu yang kita nak cuba inilah pastikan. Queenstown, sebuah bandar kecil yang terletak di bahagian selatan New Zealand, dikelilingi oleh banjaran Alps yang megah dan tasik yang tenang, Lake Wakatipu. Bandar ini dikenali sebagai the adventure capital of the world, tapi pada masa yang sama, ia tetap mengekalkan suasana tenang dan damai yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Kalau kita lihat di sekeliling, deretan rumah kedai lama masih utuh. Tiada bangunan tinggi, tiada pencakar langit. Seni bina klasiknya memberi rasa seperti masa seolah-olah bergerak perlahan di sini. Yang menariknya, di sebalik bangunan-bangunan lama ini, serit jenama mewah seperti Louis Vuitton, Gucci dan Burberry. Gabungan moden dan tradisi yang hidup harmoni di tengah bandar yang kecil dan bersih ini. Di celah-celah jalan utama ada pula Asian Market. Korang kalau nak beli rempah-rempah Adabi ke, Milo ke, Maggi ke yang biasa jual di Malaysia, korang boleh dapat dekat sini. Bila berjalan di sekitar Queenstown, suasana memang tenang. Angin sejuk yang lembut, bunyi burung dan pemandangan tasik yang luas membuatkan kita rasa macam nak berhenti seketika daripada hiruk pikuk dunia. Ramai pengunjung mengambil kesempatan untuk berjalan santai di tepi tasik, duduk di jeti sambil menikmati kopi panas atau sekadar memelihati bot-bot yang lalu lalang. Bagi yang sukakan cabaran, Queenstown adalah syurga aktiviti luar. Dari bungee jumping yang ikonik, helicopter ride mengelilingi gunung bersalji, hinggalah ke aktiviti jet boating atau skydiving. Setiap sudut bandar ini menawarkan pengalaman berbeza, sama ada mereka untuk yang mencari ketenangan maupun mereka yang memburu adrenalin. Akhirnya, bila matahari terbenam di sebalik bukit, cahaya jingga yang memantul itu menjadikan Queenstown tampak seperti lukisan hidup. Tenang, indah dan memukau. So inilah dia Lake Wakatipu tu. Memang wah tak tipu punya, memang cantik. Okay, sini memang tempat-tempat beriadah lah, tempat kawan-kawan lepak, apa tu, bawa family jalan-jalan, boleh duduk-duduk, boleh tengok itik kat depan tu, tengok tasik. Ini je lah aktiviti dia. So boleh mandi ke tasik ni? Kalau aku tanya aku, sekarang ni sejuk nak mati ni, memang tak mandilah. Tapi kalau ikut kat sini, dia tulis ni, can I swim here? Maksudnya kena, before you swim, check the latest water quality. Maksudnya boleh lah kot. Ada masanya boleh, ada masanya
tak boleh lah kot. So hari ni aku nak bawa korang stroll down ke bandar Queenstown lah. Bandar dia tak besar sangat, tapi dia, aku tengok sini orang sini semua jenis yang santai-santai lah. Relax, tak payah nak kelang kabut. Syok lah jalan ke sini. So hari ni hari 1 hari bulan. Sekarang tengok dah jam 4. Biasanya 4 ni diorang dah habis kerja dah. So tu yang banyak manusia jalan lepak-lepak kat sini kan. So dekat sini pun ada juga macam designer butik macam depan aku ni Louis Vuitton pun ada kat sini. So kira orang cakap apa, kalau dah ada LV kat sini ni kira maju lah kot tempat ni. Township, and then kat atas tu dia punya kawasan perumahan. Mungkin ada resort kat area situ. Ada juga Airbnb dekat situ sana. So kalau korang perasan, bawah-bawah ni ada seorang influencer lepak bawa family dekat situ. Kat area situ lah diorang duduk sepanjang tu. Semua mengadaptasi. Kalau datang ke Queenstown, antara tempat yang wajib singgah tak lain tak bukan Eric's Fish and Chip. Gerai kecil yang terletak di Earl Street ni nampak sederhana, tapi percayalah, bau wangi daripada dapurnya boleh buat sesiapa pun berhenti sekejap. Eric's bukan sekadar tempat untuk makan fish and chip je. Yang menariknya, seluruh menu di sini adalah halal certified. Jadi, bagi pelancong Muslim memang tak perlu risaulah. Nak makan sini tenang-tenang sambil menikmati pemandangan indah Queenstown, inilah tempatnya. Menu mereka ringkas tapi padu. Pilihan ikan seperti hoki, blue cod dan dori semuanya disalut tepung rangup dan digoreng keemasan. Kentang gorengnya pula tebal lembut di dalam, rangup di luar. Okay, hari ni kita nak beli belah. Nak saja tengok dekat salah satu hypermarket yang terkenal dekat New Zealand, Park and Save. Park and Save ni punyalah besar sampai stesen minyak dia sendiri pun dia ada. Oh, satu lagi aku nak bagi tips. Kalau lah korang bawa camper van yang besar-besar bagak sampai 7 meter ni, kau boleh parking macam ni. Nampak? Dia ada dua. Dia makan dua sekali. Patutnya kereta kan macam ni belakang kereta, dua. So dia makan dua sekali. Kau parking je tengah-tengah macam ni. Tu salah satu tips lah kalau nak bawa ni. Okay, jom kita masuk ke sana. Ini semua freshly picked ni. So kita nak try lah beli apple. Satu-satu kita beli. Granny Smith. Ini satu. This one satu saja nak rasa. Air Force. E. Spring Barcode. Dia punya selection of seeds ni lagi banyak. Gila-gila. Hazelnut, kacang-kacang, Brazil nuts. Diorang sini suka makan kentang. Kentang ni actually makanan roji lah. Sumber karbohidrat diorang ni. Kalau kita tengok dia punya peragaan kat sini, dia macam dulu-dulu kalau ada pasar raya makro. Kau ingat tak? Dia jadi macam ni, letak tinggi-tinggi. So macam ni lah. Memang besar lah pasar raya ni. So inilah hasil tangkapan hari ni. So jumlah perbelanjaan lebih kurang 111 NZD. 260, 270 lah. Okay, hari ni that's wrap up our activity. Dah membeli belah di Park and Save. So kita kembali ke Holiday Park dekat Queenstown. Dan di sana nak terus beristirahat lah. Okay guys, see you in the next video. Untuk episod seterusnya, aku akan bawa korang menikmati keindahan Queenstown, New Zealand. Bandar yang penuh keajaiban alam dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Perjalanan aku bermula dengan helikopter ride melintasi Southern Alps. Tengok sendiri puncak bersalji dari darat dekat, sebelum mendarat di atas pegunungan untuk satu momen yang betul-betul menakjubkan. Kemudian, singgah sebentar di Patagonia untuk rasa aiskrim dan coklat yang memang padu. Diikuti roasted lamb yang lembut dan juicy di Pedro's House of Lamb. Tidak lengkap tanpa naik skyline gondola, menikmati panorama penuh Queenstown dari atas, pemandangan yang buat kau rasa kecil tapi terpesona. Dan akhirnya, aktiviti paling mencabar adrenalin, menuruni bukit dengan luge
laju, seronok dan memang ketagih nak buat lagi. Jangan lupa tonton episod seterusnya akan datang.